Awak tahu tak macam mana kucing kenal tuannya dengan orang asing? Ramai ingat kucing kenal muka kita, tapi sebenarnya silap besar. Dalam mata kucing, dunia ni cuma warna biru, kuning dan kelabu saja. Lebih 10 meter pun dia dah tak nampak jelas. Jangan cakap tuannya, pokok dengan tiang pun dia tak berapa nak beza. Jadi jom saya bongkar rahsia macam mana kucing kenal awak. Pertama, deria bau. Hidung kucing sangat tajam, ada 200 juta sel reseptor bau, tapi manusia cuma 5 juta saja. Jadi bau unik awak tu lah yang jadi kunci utama kucing kenal awak. Kedua, pendengaran. Pendengaran kucing 16 kali lebih tajam daripada manusia. Bunyi tapak kaki awak, malah irama nafas awak pun jadi macam orkestra eksklusif untuk dia. Sebab tu setiap kali awak sampai depan pintu, dia dah siap tunggu di belakang pintu. Saya rasa ramai yang pernah alami situasi ni. Jadi dalam dunia kucing, bau dan suara awak lah kad pengenalannya. Oh ya, gula pasir pun ada kegunaannya tahu. Saya dah 11 tahun dalam industri ni, ramai yang tak tahu gula pasir di rumah boleh selamatkan nyawa kucing dalam saat kritikal. Simpan baik-baik info ni ya. Kalau kucing termakan benda beracun sampai muntah buih, kaki kejang-kejang, jangan terus bawa ke klinik. 30 minit pertama tu masa keemasan. Kalau bawa pergi klinik, lambat. Cepat ke dapur, bancuh air gula pekat, paksa minum banyak-banyak. Air gula boleh cairkan racun dan muntahkan balik. Lepas muntah, selamatlah sikit, lepas tu baru bawa jumpa doktor. Lagi satu, kalau kucing selalu garuk telinga, gesel dinding, gigit badan sendiri, pusing-pusing kejar ekor atau menceret-cerek makan banyak tapi kurus, ini tanda ada parasit. Parasit bahaya untuk kesihatan kucing. Tak payah pergi kedai, mahal dan risiko jangkitan silang. Ramai tuan kucing guna ubat cacing hui